Okay. Kita tunggu Dah apa ni? pukul 9. Oh, Kita nak ah, mula dulu ke jangan doktor? Boleh je kita mula je slow-slow. Kita Kita mula apa? slow-slow sambil Ni dah tunggu ada ni. beberapa lagi yang akan masuk lah. Mm-mm. Okey, baik. Okay, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar kita pada malam ini. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam program podcast Berbicara OSI dan Anjuran Mizan Enterprise. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk bersama kami pada malam ini. Jadi podcast Bual Bicara OSI dan ini di mana kami bawakan pelbagai topik menarik berkaitan occupational safety, health, environment dan juga uh, engineering yang Ergonomik. sering menjadi perbincangan dalam dunia pekerjaan dan industri pada masa kini. Jadi tak perlu bersusah payah mencari kerana setiap minggu kami sendiri akan hadir untuk memberikan perkongsian ilmu dan juga pengalaman serta pandangan daripada pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Jadi sebelum kita meneruskan program pada malam ini, marilah kita bersama-sama membuka majlis dengan bacaan ulumul kitab surah Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi hadirin yang dihormati, belum terlewat lagi untuk saya mengucapkan salam al-hijrah 1448 Hijrah kepada semua yang beragama Islam. Jadi semoga tahun baru hijrah ini membawa sinar baru, keberkatan yang berpanjangan, kesihatan yang baik dan juga rezeki yang melimpah ruah. Jadi tuan-puan dan puan-puan, pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat relevan dalam persekitaran kerja pada masa kini, iaitu Managing Generation Gap at Workplace. Topik ini akan disampaikan oleh speaker jemputan kita, iaitu Dr. Rohayu Othman, dan sesi perbincangan ini akan dikendalikan oleh moderator, iaitu Dr. Taram Sati Raksa bin Wan Abdullah atau lebih mesra dikenali sebagai Dr. T. Jadi sebelum kita memulakan sesi, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit latar belakang speaker jemputan kita pada malam ini. Dr. Rohayu Othman mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman dalam bidang akademik dan juga latihan, khususnya dalam bidang occupational safety and health, ergonomi dan juga keselamatan tempat kerja. Beliau juga mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pengajaran, konsultansi serta penyampaian latihan profesional kepada pelbagai organisasi, industri dan juga agensi di seluruh negara. Kini beliau merupakan Certified HRD Corp Trainer dan Consultant di Strategic Wisdom Enterprise. Jadi dengan pengalaman serta kepakaran yang dimiliki, sudah pasti perkongsian beliau pada malam ini akan memberikan banyak manfaat dan perspektif baharu kepada kita semua. Seterusnya kita beralih kepada moderator. Sesi ini akan dikendalikan oleh Dr. T. Beliau mempunyai lebih daripada 30 tahun pengalaman dalam bidang strategi SSE leadership, meliputi industri tenaga global serta dunia akademik. Sepanjang kerjaya beliau, Dr. T telah memperkenalkan pendekatan safety system based yang menekankan bahawa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh sistem kerja yang diwujudkan dan bukan semata-mata berpunca daripada kesilapan individu ataupun human error. Jadi dengan pengalaman yang begitu luas, pastinya sesi pada malam ini akan berlangsung dengan lebih menarik dan bermanfaat. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita bersama-sama mendengar apa yang akan dikongsikan oleh speaker dan juga moderator kita pada malam ini. Jadi dengan segala hormatnya, saya menjemput moderator kita, Dr. T, untuk memulakan sesi podcast Bual Bicara OSI dan dengan topik Managing Generation Gap at Workplace. Dipersilakan Tuan Moderator kita, Dr. T. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fika. Fikah. Okay, Ya, saya. terima kasih Fika kerana introduction dan permulaan untuk BBO malam ni.
Saya mengambil kesempatan ini untuk mula-mula untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Hijrah, supaya kita sama-sama berhijrah lah ke arah kebaikan lah. Kalau dalam Jepun ni dia banyak sebut pasal Kaizen, I think continuous improvement. Tak Ya. kira lah dari segi apa-apa sekalipun, I think we together lah. Kalau kita love learning, I think this is a good forum for us to keep reminding and orang kata terus belajar dan belajar sampai ke akhir hayat lah. So saya tak nak melingahkan perbualan cerita saya, sebab apa ni cerita ni saya sepatut moderator sekejap je intro je. Saya kita mulalah mudah-mudah dengan isu untuk saya teruskan dengan uh, bual bicara malam ni. Saya nak lemparkan satu soalan ringkaslah kepada doktor yang mungkin kita banyak dengar lah mitos ataupun hipotesis mengatakan di tempat kerja ni memang ada gaps, ada perbezaan dengan generasi-generasi. So bila kita melakukan pekerjaan ataupun melaksanakan tugas ataupun memberi tugas ataupun kita merancang sesuatu program, dia ada cara ataupun uh, gaps yang mana kita perlu tahu sebelum kita buat sesuatu. Mungkin doktor boleh start jelaskan uh, secara asas lah apa itu managing generation gap dekat workplace. Silakan doktor. Okay, terima kasih. Saiko, terima kasih admin. Terima kasih semua yang dapat hadir. Terima kasih juga Dr. T yang sudi jadi moderator pada malam ini. Sebelum tu saya pun samalah nak mengambil kesempatan mengucapkan salam Al-Hijrah pada semua yang beragama Islam. New Year lah sebenarnya kan. Dalam kalender Islam ni, 1 Muharram ni is a New Year lah. Okay. Okay, so tajuk malam ni saya sengaja pilih sebenarnya something yang nak kata keluar daripada scope safety pun tidak sebenarnya, sebab we deal with human kan. Bila kita cakap pasal generation gap, generation tu orang lah sebenarnya. Okay, dan macam mana kita nak bekerja dengan terdapat multiple generation kat tempat kerja kita. Okay, dan macam mana apa yang Dr. T lemparkan tadi tu, betul lah, memang selalu kita dengar ada konflik dan kadang-kadang memang as if unwritten statement lah ataupun open secret, memang susah bekerja bila ada perbezaan generation. Dan hal inilah yang saya nak cuba kupas pada malam ini. Macam mana kita nak bekerja bersama-sama walaupun kita datang daripada generasi yang berbeza. Bukan background yang berbeza sebenarnya, tapi dia lebih besar lagi. Generasi kita berbeza. Dan saya sebenarnya purposely meminta lah, memplawa Dr. Taram ni jadi moderator, sebab saya rasa saya Dr. Taram ni pun datang daripada generasi yang berbeza rasanya kan. Jadi kita kena dan so far we managed to work quite well lah together kan Dr. T? Ya, betul. So maybe there's something that we both of us can share dengan tuan-tuan yang hadir. Macam mana kita nak live together dalam satu keadaan yang kita panggil tempat kerja. Okay? Sebab sebelum satu generation phase out ni, macam-macam mana pun you akan overlap dulu. Okay, dia akan overlap dulu dan ini kita kena terima. Dan adakah benar wujudnya maksudnya memang betul susah ni bila ada perbezaan generasi ni? Betul ke macam tu? Ataupun dia lebih kepada perception sebenarnya. So bila perception ni, bila diulang banyak-banyak kali, dia jadi belief. Itu yang kita tak nak. Dan bila jadi belief ni, dia jadi labeling dah lah, dia jadi judging dah. So katakanlah si A ni datang daripada certain generation dan dia ada masalah. Dan patutlah generasi tu memang macam tu. Dia dah jadi macam tu dah. Dia dah jadi macam satu pembuktian dah. Sedangkan mungkin yang A ni dia sebenarnya bermasalah. B, C, D tak pun. So itu yang kita nak try tengok malam ni. Is it true? Macam tu kan? Okay, so saya teruslah dengan saya punya slide saya simple saja.
Okeylah, nak ramai-ramai yang ada dalam beberapa belas orang yang ada dalam chat saya malam ni. Siapa sini datang daripada kaset tape? Kenal kaset tape ni? Boleh respon dekat chat ataupun boleh on lah mic, kita pun tak ramai. Saya kenal kaset tape, Dr. T kenal. Siapa pernah tengok kaset tape yang betul-betul? Okey. Saya pun kenal. Okey. Sebab saya, Mr. Cik Muhsin kata kenal, Cik Rauh kata kenal, Andrew kenal, Mr. Arif. Oh, ini semua daripada generasi yang kenal. Okey, tak apa. Saya rephrase soalan. Siapa pernah ada pengalaman ambil bolpen dan pusing tape tu? Kan, bila kita nak gulung tu, kita guna pen Reynolds lah selalunya. Pen zaman dulu tu, pen Reynolds lah ataupun Hillman Tricot. Dan kita kena pusing. Ini memang betul-betul daripada generasi yang milenial. Okey, pernah. Alright. Okey, tak ada Gen Z ke dalam ni? Ataupun Gen yang baru-baru yang memang tak kenal? Tak pernah jumpa pun kaset tape ni. So, kalau kita tengok kan, perubahan lah daripada segi benda lah. Kita tengok benda ni. Kaset, tapes, fax machine, telefon Nokia 3310 ni kalau masa zaman saya kat universiti, siapa ada Nokia Banana ni masa dalam cerita Matrix tu, memang apa ni, hot item lah. Sama ada Yeah. orang tu hot item, orang tu pun hot item. Maksudnya dia afford untuk Ah, pakai Nokia Banana ni, cerita Matrix ni. Jadi yeah. cerita Matrix ni, Keanu Reeves tu muda lagi masa tu kan. Sekarang dia jadi warga emas bertatah belian dah. Dan Dia tu. kita move kepada TikTok logo dan sebagainya. So kalau kita tengok, sebenarnya dia bukan umur yang menjadi penentu. Bukan umur tu masalah. Tetapi dia menjadi masalah bila kita berpendapat atau mempunyai andaian orang mesti sama dengan kita. Kita tidak meraihkan perbezaan perspektif tu. Okay. So kalau dulu kita nak type message ni, dia panggil SMS tau. Short Message Services. Ya? Dan setiap huruf tu dia ada charges, tak silap saya. Dan kalau satu keypad nombor 1 tu dia ada ABC. So you just imagine lah betapa cekapnya generasi tu. Bila dia nak type message tu, dia kena tahu dah. Kalau C tu, dia kena tekan 3 kali. Sebab itulah dia ada SMS. Short Messages tau. And then bila dah ada smartphone, kita ada pula emoji and so on, tu semua benda-benda baru. Dan sekarang ni boleh buat your own personalized sticker and so on and so forth lah. So sebenarnya ini mesti diraih sebagai sesuatu yang memberi nilai tambah sebenarnya. Kalau kita tengok dalam konteks tempat kerja. Tetapi kadang-kala kita boleh terima daripada kaset. Sekarang ni kita ada boleh dengar daripada Spotify sebagainya. Tetapi kita tidak boleh menerima perbezaan yang lain bila di tempat kerja. Saya percaya golongan daripada gen yang lama pun, yang senior pun ada Spotify. Sebab daripada Spotify boleh dengar macam-macam kan. Tetapi bila bercakap di tempat kerja, somehow dia dilihat lebih kompleks. Ya, kita boleh menerima kalau dulu kita kena panggil taksi, kita kena pergi ke stesen taksi, tapi hari ini kita boleh minta Grab datang jemput kita. So itu changes. Kalau dulu kita kena bayar bil dekat pejabat pos, pergi beratur, tengok kakak kerani tu. But nowadays, kita boleh set auto payment sahaja dekat kita punya online transaction, kita punya banking. So kalau kita boleh terima yang tu, maksudnya kita juga sebenarnya bersedia menerima perbezaan yang lain di tempat kerja kita. Okay? Okay, saya punya mukadimah lah sebab nak cakapnya perbezaan ni bila kita cakap different perspective, kita kena terima semua. Kita tak boleh terima TikTok tapi kita tak terima penggunaan balas email dan sebagainya. Contoh, okay, bila kita terima satu perubahan tu dia datang dengan package. Dia tak boleh select modul mana yang kita nak, modul ni kita nak tinggal. Cannot be that way. Okay? Yeah. Betul. Dan kalau kita tengoklah, ni saya kena bagi kredit pada Dr. T, beliau yang share ni. Basically macam ni lah secara asasnya. Kalau tuan-tuan lahir dalam 46 hingga 64, you are called baby boomers.
Sebab tu dia ada satu istilah okay boomers. And some baby boomers ni still working tau. Masih Hmm. ada lagi. Alright. Hmm. And then 95 to 80. Contoh lah Dr. M lah. Itu bukan baby boomer ke? Tak tahu lah. Pak. Ya. Itu before that tu. Dia Before that, Dr. M itu tu dah before that. one Tu tak century tahu lah dah kan. generation apa. Tak tahu generation apa. Generation perang kot. And then Mana? kita ada generation X. Saya dalam generation ni. Okay. Kan kita ada millennial ataupun Gen Y dan Gen Z and generation Alpha lah. So now yang ada di tempat kerja kita ni consist of basically 3 generation lah. X, Y and Z. Okay? Dan mungkin ada sedikit lagi boomers lah. Okay? Yang mungkin bukan full time tapi position sebagai advisor ke, okay? Macam tu lah. Sebab kenapa mereka masih lagi perlu ada sebenarnya? Kita nak tengok yang tu. Adakah sebenarnya kita tak nak ada perception your prime time has passed lah. You tak patut duduk dah kan. You buatlah benda lain. You dah not in the game anymore. Adakah betul macam tu? Why we still need them? So kalau kita nak bekerja dengan generasi yang macam-macam ini, macam mana kita nak bekerja dengan harmoni? Itu yang paling penting. Sebab pada setiap generasi ni, dia ada challenge, karakteristik yang berbeza. Okay? Dan selalunya kita kata kalau macam baby boomers ni ataupun Gen X ni, dia sangat loyal lah sebenarnya. Especially baby boomers. Dia sangat loyal kepada tempat kerja. And then the concept of job hopping ni almost tak ada lah dalam kepala dia. Maksudnya kalau dia start kerja situ, umur 23 sampai 65 dia kat situ lah. Itulah dia punya kesetiaannya sampai macam tu sekali. Dia punya loyalty tu. This is very true sebenarnya tau. So kalau you cakap pasal hopping tempat kerja, dia rasa macam kenapa nak buat macam tu? Kan? Macam you tak appreciate. So kalau ada apa-apa masalah pun, you stay, you sangat loyal, apa bagi pun you akan comply lah. So bila generation X ni, sudah ada sedikit perbezaan. Tapi kalau sampai ke generation Z, dia orang sangat cepat lah membuat keputusan sama ada perlu stay ataupun tidak. So these are the things yang kita nak tengok di tempat kerja. Okay. Mungkin saya stop situ dulu Dr. T. Ada soalan ke? T nak share something ke? Oh tak. Okay. Saya seronok dengar tadi pasal perkataan yang doktor mention pasal yes, doesn't matter at workplace atau sebagainya, tapi kita mula-mula kena appreciate. That's why the positive thinking, appreciate of the generation gaps yang ada lah. My next question mungkin doktor ada yang ni appreciate ni agak susah lah. Kalau kita tak appreciate, then you start to look negative and sensitive kepada the other generation dan sebagainya lah. Betul. So any recommendation ataupun share learning yang based on your reading dan sebagaimana kita dapat appreciate that walaupun generation tu berbeza lah. Okay, saya ada satu, bila saya nak buat slide ni, saya jumpa satu artikel lah. I will share personally to Dr. T kalau Dr. T nak baca. Very nice sebenarnya, but since the discussion tonight tak adalah in depth, tapi saya just nak share. Maksudnya, basically, mana-mana generation pun, dia nak benda yang sama. Okay? Dia nak maksudnya dihargai, dia nak peluang yang adil, dia nak being seen, mana-mana generation pun. Kalau nanti yang generation Z ni dah ganti tempat, maksudnya become seniors, become supervisors, become leaders, dia akan ada pandangan yang sama juga tentang generation yang baru, yang alpha ni. So sebenarnya dia a cycle saja, satu kitaran yang sama. Okay, sebab tu mana-mana generasi pun apa yang diperlukan ni adalah penghargaan, recognition. Okay? Peluang untuk dia maju dengan adil di tempat kerja. Cumanya kita kena faham satu perkara yang unik bila kita cakap pasal generasi ni, ada kala penting untuk X, tak penting untuk Gen Z. Ada kala penting untuk Gen Y, tak penting untuk Gen Z. Contoh. Ada kala penting untuk Gen Z, tak penting untuk Gen X. Contoh.
Okay, dan itulah sebenarnya yang saya rasa kenapa dia ada gap. Dia lebih kepada method ataupun kaedah sebenarnya. Sedangkan at the end of the day, generation mana pun kita nak benda yang sama. Kita nak sukses dan kejaya, kita nak pengiktirafan, kita nak being involved sebenarnya di tempat kerja. So bila kita value, kenapa kita masih perlu ada some baby boomers? Kenapa kita perlu ada X? Sebab untuk you build satu organisasi, you tak boleh, lebih senang bila you dah ada panduan. You boleh build from zero, tetapi bila you dah ada certain guidance, it's easier for you. Dan organisasi yang boleh bekerja dalam mixed generation ni ada better chance of growth sebenarnya. Nanti I will give some examples later. Kenapa saya kata macam tu? Okay, so some of the readings yang saya buat ni, dia kata dan juga from experience lah. Benda yang menjadi masalah ni sebenarnya bukanlah benda besar, tetapi dia membawa kepada satu keadaan yang tidak selesa dan akhirnya kita panggil gap jika tidak di-address properly. Okay, pertamanya adalah daripada segi communication style. Cara kita bercakap, cara kita connect from one person to another person. Okay, cara macam mana senior manager approach yang employee, macam mana cara pekerja muda respons kepada supervisor. Okay, dan inilah yang kena establish dengan clear di tempat kerja. Dan kita fahamlah bagi yang dah bekerja, okay, very very common sometimes kita dapat email ataupun WhatsApp out of masa kerja contohnya. Kadang-kala bila bos hantar email, so how do you really tengok email ni urgent ke, perlu respon ke atau tak? Dan saya pernah bekerja dengan bos-bos yang bila dia hantar email ke WhatsApp ke, you need to at least respond okay. Especially kalau you pernah kerja dengan baby boomers. Sebab bila you tak respon, as if macam you tak respon lah. Dia macam kalau gini, kalau orang tua bercakap, you tak respon, you senyap je, dia macam kurang sopan. Betul. Dia macam kurang sopan. Okay? Jadi you akan always respond, okay, baik. Just that, then settle. Tetapi untuk yang generation ni, apa yang okay, apa yang baiknya. You can see I already read the email, dan lah. Message send lah. Itu dia perlu konsep. explain dia. Ya, itu konsep pada yang employee. So, I have one boss, dia kata, at least respond. So, bila dia bagi tahu, itu expectation dia, you respond lah. Because untuk kita bekerja dalam generasi yang berbeza, kita kena ada sikap hormat menghormati dan saling trying to comply to one another. Itu maksud saya. So sama juga bila yang employee, bila dia nak hantar apa-apa, sometimes cara komunikasi dia tu berbeza. Jadi dia kena faham dia sedang memberi makluman ataupun maklum balas kepada generasi yang berbeza. Bukan sahaja daripada tingkat ataupun strata perkhidmatan tu berbeza ataupun level tu berbeza, tapi daripada segi umur, daripada segi generasi yang berbeza. So kalau bos you, orang yang memang kalau you dapat message dia ni, tulis panjang-panjang, eja semua betul, dan you kena respond accordingly macam tu. Okay? Because hari ini email kita boleh respond dengan emoji je. So just imagine kalau bos kita ni baby boomers, you respond dengan thumbs up ke, smiley ke, I don't think dia boleh terima. So it's very important untuk read the room. Tapi kalau you are communicating among yourself, that's totally okay. Tak ada masalah. Kadang-kadang benda ginilah yang menjadikan masalah. Benda kecil sahaja, bukan benda besar. Tetapi bila kita gagal untuk interpret tu, dia membawa kepada hal-hal lain yang berpanjangan, yang menjadikan tidak harmoni di tempat kerja tu. Hal sebenarnya
kita kena clear. Bos kena clear. Kalau I bagi email, I expect you to respond. Noted ke, contohnya begitu. Dan yang bos juga kena faham kita sedang bekerja dengan generasi yang berbeza. Dia tak faham, you tak boleh expect dia understand that. You kena bagi tahu dia apa you punya expectation. Okay? Because this young generation ni, dia boleh respon cepat sebenarnya. Sebab dia memang lahir tu, dia tak keluar je dengan telefon. Lepas tu memang telefon lah depan dia. Jadi gadget ni jangan sembang lah dengan Gen Z dan sebagainya ni. Very fast, very tech savvy. They are very good at it sebenarnya. Dan kalau bos ni sebenarnya menerima perbezaan ini dan kemahiran mereka ni, banyak kerja boleh diselesaikan dengan cepat. Okay? Dan kadang-kala personally lah Dr. T kan, kadang-kala saya ada setengah boleh saya rasa macam, kenapa nak kena jumpa face to face? Ini kan boleh discuss through email je, boleh online saja. Why you want to waste money and time commuting? Kan? Benda ni bukannya privacy sangat sampai you kena, duduk dalam bilik berkurung ke, kan? We can always discuss online. Kenapa you nak waste time? I travel sana, you sewa tempat lagi, waste money. So itu pun salah satu benda juga. Sebab yang generation ni, kalau you boleh buat online, kenapa you nak kena jumpa fizikal? Abangnya. Okay? So kita kena jelas. Maksudnya, this one kena need physical, why? Macam tu. So tak boleh lah kita punya leadership style tu, no, I'm the boss, you follow. So kalau kita macam tu, dia akan ada masalah lah sebenarnya. Sebab bila kita kata nak bekerja bersama-sama ni, dia kena both ways. Okay? Yang senior pun kena sanggup belajar dan yang junior pun sanggup belajar sama-sama. Sebab kita nak hidup sekali. Okay? Dan perkara kedua yang ada gap, ini pun literature katalah, komitmen kepada kerja. Okay? Ini pun saya nak share lah personally, saya punya opinion juga yang ni. And I seconded apa yang dia kata. Kalau saya lah, personally, saya tengok kepada outcome sebenarnya. If you can deliver the outcome, okay lah. Tak apa lah. Deliver lah. I tak payah jumpa Dr. T pun. Tapi, I boleh deliver bos I nak apa. Okay lah, settle lah. Dan kalau saya boleh deliver benda tu dalam let's say 3 hours, my job is done lah. My task is done. Kenapa saya nak kena stay? Sebab semua orang stay. That is not commitment. Tetapi untuk senior workers, all the workers is different. Kalau bos tak angkat bontot daripada kursi, semua orang tak balik. Semua orang tengok, esok uncomfortable to move. Kenapa bos tak balik lagi? Saya boleh balik ke? Tapi kerja kita dah selesai. So tengok tak, values itu berbeza. So kalau dulu work commitment dia diukur daripada segi masa yang panjang, pengorbanan and so on and so forth. Tetapi the younger ones tidak mengukurnya begitu. So at the end of the day, kalau kita boleh deliver, that's it. Sebab tu hari ini, kalau kita tengok banyak big company, dia bekerja around the globe. Dia tak kisah you kat mana. Sebab dia kata dia tak hire you untuk jadi seat warmer. Dia hire you to deliver the task. And dia tak control pun. You nak duduk mana apa, pergi servis kereta ke, you get the job done. Sebab what is the purpose, kenapa dia hire you? Dia bukan nak hire you untuk tengok muka you kat partition. Keluar baru nampak, keluar baru nampak. Bukan begitu. So these are the thing yang berbeza saya rasa Dr. T. Satu masa dulu we are so proud bila kita boleh pergi kerja. Kan? Pergi kerja ni maksudnya pagi you keluar, pakai segak-segak, pergi kerja. But nowadays, you boleh kerja daripada mana-mana saja. You don't have to go to work anymore. Kerja datang pada you. You boleh buat freelance, you boleh ambil by project, and even kalau you kerja makan gaji pun, you boleh settle the task dekat rumah ataupun dekat office yang you pilih contohnya. You cuma kena pergi jumpa fizikal sekiranya diperlukan. So ini yang younger generation needs. Which is kalau kita fikir, ada betul.
Kenapa Dr. T nak bayar orang tu kerja 8 jam, bayar dia punya uh, elektrik lagi, internet, all the utilities. Kalau Dr. T boleh bayar dia, boleh kalau dia boleh perform benda tu kat mana-mana. Dr. T tak perlu ada physical office pun. Sorry, minta participant kalau nak tanya soalan boleh angkat tangan ataupun ni. Kalau tidak minta mute dengan, kalau boleh tutup kamera lah. Takutnya tak mematuhi apa tu syariah masalah juga. Okey, Thank you participant semua boleh tutup kalau tutup kamera kan dulu sekejap. itulah better tutuplah sebab malam-malam ni kan takut tersilap pula ada yang melintas kat belakang ke. Saya pernah bagi Itulah. satu training ni Dr. T. Dia company ni dia beroperasi 100% atas talian. Dan masa training tu lah kali pertama dia orang ni berjumpa secara face to face. And they get the job done. Although of course lah mungkin tak sesuai untuk semua industries. Okay, having said this bukan semua industri sesuai. Tetapi ada industri yang sebenarnya boleh buat macam ni. So this is what young workers, new generation questioning. Kalau saya dah siap kerja, kenapa saya kena duduk? Saya nak throw the question lah kepada yang hadir pada malam ni. Mungkin Dr. T boleh bagi some opinion. Kita biasa dengar istilah mengular kan? Orang mengular ni, dia ada dua benda lah dia mengular. Satu, dia tak ada challenge. Kerja dia dah dia tak ada challenge lah. So, dia just jadi seat warmer lah. Kan? Jadi seat warmer. So, you tak boleh blame dia lah kalau dia mengular. Sebab, you nak suruh dia buat apa? Duduk situ. Berapa lama you boleh duduk diam? Dia Kan? Dia just hadir saja, okay, tampri ataupun apa-apalah, punch card ke hadir, okay, and then, alright, okay, lepas tu, kerja dah siap, lepas tu, dia nak buat apa? Yang kedua, orang mengular sebab kerja dia settle dah. Dia dah buat dah benda tu. Kalau dulu kan, contoh ambil slide lah contoh lah. Kalau dulu nak buat slide ni sehari lah rasanya nak buat slide ni. You kena cari lagi, you kena cut, you kena paste, you kena type satu-satu. Memang sehari lah. Kan? Sebab itulah kerja jadi macam very tedious, penat lah buat slide ni. Tapi nak buat slide sekarang, 10 minutes ke kalau you tahu macam mana resources mana you nak dapat, you tahu benda apa you nak tulis, sekejap aja. So kalau kerja yang let's say lah 5 jam, you boleh buat dalam 15 minit, bukan ke patut you create satu job task yang lain. Sebab you bayar orang ni untuk satu hari ni. Kan? So dengan teknologi ni, kerja menjadi semakin pantas. Pantas. So Dr. T punya opinion macam mana? Saya sangat setuju lah. Dulu I remember kita nak buat analisa pasal insiden dan sebagainya, nak cari maklumat untuk kita come up with the proposal dan sebagainya. It take days lah kan. Sekarang ni sekejap je masuk query tanya dan you berminat go detail lah. That kind of thing help to improve kita punya efficiency in terms of work. But somehow dia ada, biasalah, dia take away certain thing of your life kan. Daripada you sepatutnya lebih, bila kita buat research, kita buat ni, kita buat tu, kita buat ni. Jadi the same time you gain a lot of learning along the way kan. But somehow because of that improve the efficiency, that criteria hilang. Then you punya learning tu memang become dependent to that lah. Saya setuju apa yang Dr. cakap tadi. Dari segi dia memudahkan kerja, somehow we lost certain thing in our life yang mana the other generation have experience lah kan. So saya setuju dah. Sebab itulah nanti later I will explain kenapa kita kena work together ni. Sebab bukan juga semua keadaan cepat tu bagus. Maksudnya teknologi tu dia you kena guna dengan some wisdom.
You kena Yeah. guna the teknologi tu dengan some experience. So you Yeah. tak boleh dapat, katakanlah satu generasi Gen Z lah contohnya kita ambil. Dia sangat cepat dengan teknologi. Tapi what you want to feel tu, you tak boleh dapat kalau you 25 years old. You mesti kena refer juga pada orang yang dah ada 20 years experience, 30 years experience. Hence why we need to work together. Okay. Dan satu lagi gap adalah feedback. Okay. Kalau bos-bos saya dulu, biasalah kita dengar, okay, nice, okay, good job, okay, bagus. Itu je lah. So, jujurlah sebenarnya kita nak improve macam mana kalau kita terima feedback macam tu. Dr. T buat PhD, saya buat PhD, just imagine kita hantar thesis, bos, supervisor kita kata, okay, bagus. Apa Dr. T akan rasa? Iyalah, kita rasa macam apa yang bagusnya kan. Apa yang bagusnya? Clueless sebenarnya lah saya. kita nak belajar, okay, kita nak improve. Okay, kalau tak betul kan. Bagus tu bagus Yes. lah. Because bagus, good job, well done, dia sangat satu perkataan yang sangat general. Apa yang saya bagus, bos? Tapi yang lama-lama ni dia malu. Saya rasa bos-bos lama ni dia malu. Kalau you ask more, dia tak nak cakap dah. Sebab for them untuk kata gitu tu, untuk bagi feedback macam tu Yeah. sangat sukar. Lebih senang bos ni marah kita sebenarnya daripada feedback yang bagus. Saya pernah kerja dengan bos yang kalau dia diam tu maksudnya good job lah. Kalau dia tak kata apa-apa tu maksudnya kerja saya tu bagus lah. Sebab kalau dia tak puas hati, dia punya komen tu astagfirullahalazim. Kalau dia diam tu maksudnya okay, dia puas hati. Tapi okay lah, at least kita dapat feedback tu jelas. So kalau kita just bagi feedback, okay, you bagus. Okay, keep up the good work. Apa yang saya nak kena keep up? So bila the younger ones ni, dia nak lebih detail. Maksudnya clarify dengan jelas. Oh, you bagus, you boleh respond very fast. However, you punya articulation ni kena improve sikit. Contoh macam tu. Ataupun you punya reference ni kena you kena refer kepada sekian-sekian. Jadi dia punya komen tu mestilah spesifik. Ataupun you deliver your job very well tapi you ada masalah punctuality datang kerja. So adakah kita nak kata dia pekerja yang tak baik kan? Sebab dia boleh deliver kerja tapi orang lain kena clock in sama ada online ke face to face ke, orang kena clock in pukul 9, you 9.30. Which is punctuality is also satu measurement lah kalau saya boleh kata kan. Orang tu dia berdisiplin ataupun tidak. So maksudnya dia boleh deliver tapi dia masuk kerja lambat. So dia kena improve masuk kerja on time. So ini yang kita kena bagi feedback itu lebih spesifik. Supaya feedback ni boleh jadi satu platform untuk the younger ones ni improve diri dia. Dia tahu nak improve kat mana. Contoh katakanlah kita bagi task yang baru. So, okay. So, kita bagi task specifically. I bagi you task ni because I nampak you punya potensi dalam sekian-sekian. So, dia tak adalah terima tu macam asal benda susah dia bagi saya. Asal benda banyak dia bagi saya. Sebab dia, bila you tak explain macam tu, the possibility dia terima tu macam burden itu ada sebenarnya. Sebab apa? Sebab you bayar I dengan colleague I sama. Kenapa you tak bagi to my colleague? Why you give this to me? Berbanding kalau kita bagi feedback yang I give you this task because you sekian-sekian. You bagus dalam benda ni, benda ni, benda ni. Ini yang kita nak sebenarnya. Yang younger generation ni nak. Dan saya rasa skills ni supervisors, managers kena belajar. Rather than just I bagi you, you buat lah. Saya bos kan. So yang tu tak boleh dah. Sebab tu saya kata tadi, bila kita kata kita nak learn to live together in a workplace ni, kita kena dua-dua. Both side kena learn. Okay. Terima kasih. I think that's a good apa tu analogy and all this example yang Dr. cadangkan. Saya go with the Cik Arif
punya few question kat sini. Bukan question lah, ada pandangan dia. Ada 3 benda yang saya capture sini lah. Okay. Satu, dari segi generation yang baru lah, terutamanya Z ya kan. So, sebab ramai kat sini saya duk rasa millennial kan. Mungkin kita boleh buat survey sekejap ni, generasi mana tadi. Tadi dah mention kan. So, satu anti creativity untuk harness dia talent, satu. Satu lagi, I think the other one is engagement between the leader and the team members. So yang tu dulu lain because of face to face. Mungkin sekarang ni kita dah ada work from home. Those engagement macam mana kita boleh ada regularly lah supaya kita boleh enhance that orang kata generation gap. The other one ni dulu kita macam ada doktor, tak adalah mention specifically, tapi kalau bos marah tu lain macam dia punya marah kan, dengan habis keluar semua kan. Cuma sekarang ni kita nak tegur pun ada cara lah kan. So any recommendation ataupun based on your reading ke, how we can harness this creativity, good engagement, which is a good question, engagement between leaders and the workers, which is different generation. And the other one is response matters, kan? How we respond to whatever situation happen. Dulu kena maki for letter work tu, kalau saya dalam oil and gas tu is kalau Pak Lah ada kat sini memang is macam Makanan lah. makanan agak that kind of thing. Tapi kita dah biasa kan. Now mungkin different. What is your opinion kat situ, Doktor? Okay, I respond dulu yang sebab Encik Arif ada tanya pasal resilience kan, tahan maki, Dr. T pun arise these things. Kenapa kena maki? The point. Kenapa kena maki? Cik Arif, kenapa kena maki Cik Arif? Kalau bagi tahu dengan tegas, yang ni salah. Kenapa you buat macam ni? You tahu dah apa kesan dia. Rather than baling file, tunjuk kita bos, cakap kuat-kuat, pekik. Apa kita dapat? Oh, okay. Dia itu Betul lah. analogi. Saya faham maksud Dr. Arif, maksud Dr. Arif tu. Maksudnya begitulah sebabnya betul. Saya pernah baca Okay. satu sharing ni dekat seminar. Dia kata this one person ni dia kata perlunya ada orientation sebab and dan untuk increase resilience lah. Sebab during orientation ni you will be exposed dengan perkataan yang pelik-pelik, yang maki-maki ni, konon-kononnya to increase the resilience supaya pekerja ni tahan. Is it true? Sebenarnya Tak perlu pun kan. Dr. T tahan ke Dr. T bertahan sebenarnya? Saya bertahan banyaknya. Ya, Kita macam dia ada words yang kita selalu guna, layan je lah kan. Layan je lah. Ataupun kadang-kadang budak-budak sekarang santai je. Sebenarnya kalau you boleh cakap benda yang sama dan impact dia lebih baik, kenapa kita kena pilih jalan yang macam tu? Personally saya pernah jumpa orang yang macam ni. Dan saya rasa macam bila you have to shout, when you have to raise your voice, sedangkan you tak perlu pun, sebenarnya you ada inferiority dan you ada ego. Mungkin you are boss. Okay? Kalau tuan-tuan dan perempuan yang dalam dalam discussion disagree ke ataupun ada pandangan yang berbeza ke atau agree ke, please. Sebab kita boleh berbincang, tak ada masalah. Okay? Maybe I punya background tu menjadikan saya influence apa yang saya punya opinion lah kan. Sebenarnya you boleh cakap yang baik pun. Tak perlu pun you maki. Sebab tu saya rasa selalunya orang yang memilih jalan begini, konon-kononnya supaya pekerja tu resilience, junior ni lebih tahan. Sebenarnya dia ada masalah ego dan juga inferiority. Sebab kalau you bagus, you tak perlu pun buat macam tu. People will respect you sebab kerja you. People will respect you sebab you punya skills. Dan kalau you picture yourself very serious, very stern pun, orang akan still approach you for your skills and knowledge. And you tak perlu pun
um, say all the unnecessary words lah pada saya. Sebab saya pernah bekerja dengan satu bos ni, bila dia marah, dia senyap. Hmm. Kita tahu dia marah ni bila dia senyap. So bila dia senyap, the whole meeting room tu senyap. Macam malaikat lalu. Dia tak perlu marah, dia tak perlu baling file, dia tak perlu naik suara, dia tak perlu mencarut, tak perlu. So itu message yang sangat strong lah saya rasa, yang di share, yang ditunjuk. In fact sebenarnya satu contoh yang sangat baik. So kalaulah kita biasa dapat bos macam tu, saya rasa it's time to stop that lah. To stop that circle yang sangat toxic tu. Kenapa you nak kena kata orang, label ke ataupun address dia dengan perkataan yang tak sewajarnya, panggil orang bodoh ke, incompetent ke. It's very simple sebenarnya. Kalau you boss, kalau anak buah you tak kompeten, dia salah siapa sebenarnya? Hmm. It's your duty to nurture your anak buah. Itu kita Betul. kena terima bila kita jadi bos. Kalau anak buah kita salah, siapa sebenarnya yang patut jadi safety net untuk dia? By saying safety net, bukan maksud cover, bukan maksud sweep under the carpet, tidak. Tetapi you nurture dia, you latih dia supaya dia be as good as you or better than you lah. So bos yang selalu macam ni, selalu yang saya jumpa, dia tak ada masalah nak pekik-pekik ni. Faham? Itu bos-bos zaman dulu. Kita tak refer pada siapa-siapa ni. Kita bincang secara general lah. Oh, Okay? XPDD ni. Okay, Melayu lain Okay. macam ni. Dan saya nak respon juga yang Dr. Titi tanya. Dr. Titi kata, macam mana nak rapatkan gap ni? Kan? Okay. Hmm. Kalau dulu orang buat antara ikhtiar lah yang dibuat di jabatan ni ataupun organisasi ni, buat family day lah, okay, pergi bercuti lah. And then, but somehow, do you rasa efektif? Bila kita cakap pasal closing the gap ni, kita nak benda yang staff, majikan, as well as employee, boleh rasa. Maksudnya the sincerity there memang betul-betul nak close the gap. Kalau setakat generasi hari ni, tempat kerja hari ni bagi free kopi ke free flow, dia tak kisah, dia tak heran dah benda-benda macam tu. Okay? What they want is feedback yang fair, recognition, peluang yang adil. Kalau zaman dulu biasa kita dengar kan, naik pangkat sebab seniority. Kena bagilah dia senior kan. Dia senior kena bagi, tak perform pun tak boleh lah, dia dah kerja lama. So, adakah masih boleh diterima dalam konteks kerja hari ni kalau yang bawah ini sebenarnya lebih kompeten, lebih perform? Adakah tuan-tuan dan puan rasa adil? Kena bagilah dia nak pencen tak lama dah. Dia kena, kena appreciate lah orang lama. Sebenarnya kadang-kadang kita di tempat kerja ni, kita sangat banyak sentimen. Kan emotional kita tu, emosi kita tu mempengaruhi kita punya clouded, kita punya judgement. So, I don't know, what do you think? Kalau you ada dua candidate, satu senior, okay, dah lama dah ni kerja ni. Okay. Satu lagi junior beberapa tahun tapi bagus. Boleh harap, perform, well like. You nak bagi siapa, Rais? Kalau you jadi bos. Doktor tanya Cik Rauf ke? Saya tanya ni lah kepada okay. ni lah, Ada ke siapa nak jawab atau nak type ke? Cik Jafli, Cik Jaafar kata budaya Jepun masih utamakan seniority. Okay, tak apa, tu budaya Jepun. Alright, one respond. Dia tak ada betul salah. This is discussion, okay? Kalau Dr. T kata, Dr. Ayu, company saya, suka hati saya pun kita terima, tak apa. Okay? Yalah tu. Okay, macam Pak Lam dulu, our experience share our view. Kalau offshore platform experience management pernah experience life and decision on important project impact along his career, even he's going to work into that dia betul. Maksudnya dia ada ada extra points lah, kan? Betul. Dia ada extra point. You tak bagi dia sebab dia senior sebenarnya. You bagi dia sebab dia dah ada pengalaman, dia dah ada pelbagai experience. I think saya mungkin open question for all the participants. Sekarang kita dah lagi 37 orang. Alhamdulillah hari ni malam ni .
if you are the boss lah kan, you ada this kind of ni, mungkin you boleh type sepatah dua kata Ya, betul. soalan-soalan yang apa tu yang mungkin kita discuss tadi oleh Dr. Ayu, mengatakan macam mana kita nak respond to that, and kalau you boleh lah kan, as a boss, what do you do lah, mungkin kita boleh belajar sama-sama, mungkin cara Betul. you okay, Ya. mungkin cara saya macam ni kan, boleh Hmm. just type kan, I mean for you macam mana you buat. Sebab kalau hari ni tuan-tuan dan perempuan oh, itu kita berdebat lah. Sebab tu tak ada masa tu. Okey, maksudnya apa cara yang tuan-tuan pernah rasa yang fair lah sebenarnya, supaya kita memberi penghargaan, recognition kepada orang yang sepatutnya. Katakanlah yes, macam Encik Abdul Rahman kata, dapat yang pandai guna kelebihan kita, boleh taruh yang kekurangan kita sambil guide to improve, could be result better outcome. Yes, betul. So katakanlah you ada dua kandidat macam contoh tadi. So what would you do? Adakah ada yang tadi yang respon, dia kata bagi yang lebih layak. So saya percaya dalam organisasi yang clear, maksudnya career pathway clear based on performance, based on credit certain, dan recognition tu ada yang adil. Tetapi kalau kita bersandarkan kepada seniority semata-mata dan tidak termasuk kompetensi and so on, saya rasa itu agak tidak adil sebenarnya. Dan inilah yang generasi yang muda ni rasa sebab tu rasa unfair lah sebenarnya. Okay, rasa unfair. Okay, Mr. Liu kata bagi projek yang ada challenge dan kita nilai. Yes, that's one of the way. So kalau orang tu approve, dia worth it, tak boleh kata apa lah. It's one of the way. Very good. Kan? Kalau dia approve, walaupun dia muda let's say, tapi dia prove, dia boleh carry, dia boleh perform, then okay lah, be fair. Kan, takkanlah sampai bila-bila pun you nak award orang yang senior, sedap lagi tu, sampai satu tahap tak perform pun tak apa lah, sebab dah senior. So kita tak nak lah culture macam ni sebenarnya. Satu kenapa? Sebab dia meletakkan satu contoh yang tidak sihat. Betul lah tu. Letak contoh yang tidak sihat. Sebab nanti dia akan jadi macam naratifnya, tak apa, tak buat apa-apa pun sampai masa akan dapat juga. So kita tak nak macam tu. Sebab organisasi, kalau you nak way forward, you tak boleh dah meletakkan seniority sebagai satu-satunya elemen yang you tengok. Okay? Jangan termakan dengan... I think good point lah Dr. mention ni. Maksudnya criteria for growth lah. As a leader, you want to grow people. It's not just a seniority, but then many elements yang mana I think you know better lah. I think in my view that you know better, because kita as a safety professional, most of us as safety professional, this is the criteria that we need to know. Contohnya lah, saya bagi filosofi mungkin most of us safety professional are generalists. Jadi sometimes to be as a general manager of a HSC department, kan, you need to know environment, you need to know kan, all these things you have to well versed, bukan expert. Kalau you jadi expert, jadi technical safety manager ke whatever it is, then you have to understand to do QRA dan sebagainya lah. So those criteria macam Mr. Liu mention tadi tu adalah something yang I really like lah. Saya that's what I look at lah, doktor. So mungkin in other organisation pun kita boleh consider that. I think go back to fit for purpose lah organisation. Jangan tengok orang. Jepun mungkin cara dia. Tapi when we work as mungkin kita boleh impose cara kita lah. And different. American dia tak tengok degree pun kan. Kalau pergi government dia tengok degree. Kalau kau diploma sampai sudah kau duduk kat situ lah, kau tak naik-naik lah. I was in government, maybe doktor boleh cerita. True. Betul. Sebab itulah kenapa kadang-kadang kita tengok certain organisation ini dia tak boleh nak grow. Saya tak nak sebut lah
private ke government, tapi I think it's an open secret. Because the way of thinking tu tidak berubah. Yeah, The yeah. way you value people, the way you value talent, tidak berubah. And you rasa, sometimes ada pula yang rasa macam bila orang muda yang bagi feedback ni, dia jadi threat. Sedangkan this young generation are not a threat. Diorang ni lah sebenarnya yang mengisi kekosongan nanti. So, kita tak boleh rasa kita akan ada dalam satu tempat ni sampai bila-bila. We have to transfer our knowledge and skills to them, dan mereka akan enhance dengan kepakaran yang mereka ada dan bawa organisasi ni ke depan sebenarnya. Okay? Kalau tidak, kalau kita rasa macam yang muda lagi cepat, kena lama juga siap, tambah lagi kerja sebab dia dah siap cepat, itu yang kita kata persekitaran kerja tu menjadi toxic. You rasa challenge, you tak rasa appreciate ni ada orang baru, ada generasi baru yang boleh bekerja bersama dengan you. So these are the things that need to be changed lah sebenarnya. Okay? Saya Alright. saya nak apa ni sekejap saya Silakan, Dr. ini bukan soalan lah ini. Tadi siapa yang tengok bola sepak tadi antara Argentina lawan dengan Algeria kan. Argentina menang kan 3-0. So 3 biji tu di skor oleh Lionel Messi kan. Saya tertarik dengan satu words yang ramai ni penyokong Argentina ni. Tertarik dengan satu words yang dikatakan oleh komentator perempuan. Dia kata, orang kata player around him tu, pemain around Lionel Messi tu, dia create the best opportunity to get him to get the best out of him. Apa maksud dia? Maksudnya dia dalam bola ni, kalau you tak ada teamwork, of course memang ceraru lah kan. Masing-masing penting he nak score. Tapi masa game tadi tu is player around dia tu, tak kira lah pemain mana-mana tu, dia nak create that opportunity supaya Messi tu boleh perform at his best dengan umur dia sebanyak tu kan. Pada pandangan doktor lah Min, dari segi ini adalah something yang saya seronok lah dengan, dari segi dia is a teamwork. Kalau sama-sama orang kata tikam belakang, then you tak ke mana lah. This is how the good teamwork is. And dia deliver the performance. And dia menang 3-0 and 3-3 score by Messi. And that's something yang I really macam bila dengar that commentator kata tu, it just struck me, wow, this is good things kan. Maksudnya is a orang kata kind of a leadership kind of information, a teamwork to support each other rather than membunuh sesiapa diri kan. What do you think? Betul Dr. T. Saya ni tahu bola sepak ni gol saja. Offside ke apa ke saya memang tak tahulah tu. Tak apa. Tetapi saya tahu ada World Cup sebab kat rumah ni ada jejaka-jejaka yang memang peminat bola. Cuma saya pernah bagi komen ni pada orang yang minat bola kat rumah ni. Saya without mentioning the team the team, saya kata pelik pasukan ni. Semuanya player-player mahal. Semua hebat-hebat. Tapi asyik kalah masuk gua je. Tu macam dengar macam Kelantan Darul Naim. Okay. Kita buat disclaimer. Ini international team lah, bukan local team. Saya kata, apa masalah? Player mahal. Player hebat-hebat. Coach pun hebat. Tapi lawan kalah. Dan betul apa yang Dr. T kata. Because kalau kat tapak kerja ni, masing-masing nak tunjuk hebat, you tak boleh menang. Di tempat kerja, you kena compliment one another sebab strength kita tak sama. Strength kita tak sama. Ada yang komen, Messi FIFA punya anak mas ni tak sokong Argentina ni rasanya ni, Cik Rauf ni. Messi gifted, Ronaldo work hard. Okay. Gifted tu satu work hard, tapi dua-dua ni kena kerja keras untuk sampai ke tahap. Betul. Kalau setakat gifted ni dia boleh main level kampung je, saya rasa Cik Rauf. Kalau nak sampai ke peringkat dunia ni mesti gifted plus work hard. And of course lah, kalau you tak gifted pun, tapi kalau you willing to work hard, go all against all odds, orang kata, you mesti boleh berjaya. Kalau kita baca kisah Messi, kisah Ronaldo, macam mana asal dia datang, dia bukan datang daripada
ayah dia referee ke, ayah dia own FIFA. pemilik FIFA ke, tidak, mereka tidak datang daripada background yang sebegitu. Bukan kata benda yang mudah, itu saya tahulah sebab saya sikit-sikit kan, tapi detail tu tak tahulah. Okay, just to tell you that you need a team. You need a team. Kalau kita buat laporan sekalipun kan, buat presentation kan, kita dah buat ni, kita expert content. Content kita expert. Tapi kita punya slide tu, first slide pun orang letih dah. So kita pun kata, you terror bagi cantik slide ni, you buat. Dia mungkin tak terror bab content. Okay, content dia tak tahu. Tapi nak mencantikkan slide tu, dia boleh buat. So bagilah dia yang tu. Dan Ya. seorang lagi, okay, mata you memang mata auditor. You nampak je salah eja mana, heruk mana, sengit mana, warna elok ke tak. You buat yang ni. Sebab itulah sangat penting. Bila kita menjadi ketua di tempat kerja, kita kena, macam yang tadi ada yang komen, saya tak ingat nama apa, sorry. You enhance pekerja you punya kelebihan. You tahu nak guna di tempat yang mana. Masa saya bekerja dengan tim dulu, saya kata, saya tak ada masa untuk latih your weaknesses. Tapi di 8 jam kita bersama ni, what my approach is that I will enhance you punya strength. Sebab kita nak ke depan ni. Saya tak ada masa untuk nurture you punya weaknesses tu. Sebab benda yang kita nak ni dia pendek-pendek. So, your weaknesses macam ni, I identify, you know, you kena work on it. Tapi, to get this project done, I will put you according to your strength. Sebab setiap pada you, ada strength masing-masing. Kalau saya salah letak strength staff ni, ataupun saya punya team members Kalau ni, defender letak jadi striker, mungkin susah sikit lah. tak boleh. Mesti kita akan collapse. Sebab sebagai majikan ataupun sebagai ketua, saya gagal identify anak buah saya punya strength. Sebab itulah kalau kita senior, kita jangan takut dengan ataupun rasa threatened dengan orang baru. Apa strength dia? Dan guna macam mana untuk enhance pasukan kita. Masalahnya certain bosses ni, atau certain seniors lah, bukan semua, certain only, dia rasa bila ada orang yang boleh bagi something different ataupun questioning, macam ni je ke cara? Tak boleh kita buat lagi mudah ke, simplify ke? Is this the only way of doing these things? Dia rasa threatened. Dia rasa macam, oh kita dah buat benda ni 20 tahun je. You baru masuk, mana you tahu? Itu masalah ego sebenarnya. Yang menjadikan kita tak boleh nak bekerja bersama. Akhirnya, dia akan jadi macam apa yang slide ni tunjuk lah. Akhirnya dia akan tak ada psychological safety dan kalau ada salah pun, biar je lah. Ini telah berlaku dalam kes kapal terbang yang take off collide tu. Lama dah saya tak ingat dah apa tajuk, apa dia punya kes tu, tapi itulah cerita dia. The younger officer ni nampak dah tak safe lagi untuk take off, tapi tak bagi tahu captain sebab rasa tak selamat untuk bagi tahu. Kenapa dia rasa tak selamat? Sebab example yang ditunjuk sebelum ni pun menunjukkan tidak boleh cakap. You will be silenced. Jadi officer ni senyap lah. Oh, Mr. iPhone kata betul point yang saya hadapi. Okay, nanti kita kena belajar macam mana kita nak hug the porcupine ni. Kalau kita dapat bos yang jenis porcupine ni landak kan. Dia badan dia duri-duri kan. So nak tak nak, kalau kita dapat bos macam tu, we need to learn how to hug the porcupine. Suka ataupun tidak. Sebab dia memang jadi bos dah. Okay, power distance. Ya, betul. Pak Lah pun kalau dia ada banyak kali, dia ulas tentang power distance ni kan. Okay, then dia akan jadi konflik lah. Yang akhirnya, tak ada siapa pun yang untung. Kalaulah organisasi tuan-tuan dan puan-puan tidak values younger generation ini, berapa lama Dr. T rasa kalau kita dah umur 55, you boleh lagi work dengan pace macam 25? Tak boleh dah. And a lot of things, a lot of changes yang dulu kita tak jumpa, sekarang kita jumpa. Dan kita dah tak ada capacity dah untuk face that kind of things anymore. Yes.
Dia Setuju? beza tahu dengan yang tadi. Yang tadi saya baca ada kat komen. Dia kata bagi yang muda lah buat. Itu ada dua. Sama ada dia tak larat ataupun dia memang malas dah. Tapi selalunya kalau dia pekerja yang bagus, dia tak ada upaya dah. Sebab this is new things. Very complex. Dia rasa macam dah brand capacity tu sudah saturated dah. Kadang-kala isu dia tu isu yang mungkin dia pernah experience tetapi dia demand different approach. And for different approach ni you need the younger ones. Macam mana nak selesaikan benda ni? Because they have better things. Sebab itulah kalau kat tempat kerja, kalau kita ada anak buah yang tanya, bos, tak ada cara lain ke nak buat? Jangan rasa dia mencabar kita. Dia sebenarnya tak nak bekerja dalam status quo. Dia mungkin nampak, this can be done differently. Sebenarnya, easier way tapi dapat objektif yang sama. Macam ginilah tuan-tuan dan puan. Kita dulu nak pergi mana-mana tengok peta kan. Sampai sudah tak sampai. Kalau saya tengok peta memang Sadaqallahul Azim lah. Grab pun boleh. Tengok Google Map pun bersesat. Kalau peta memang serenda awal-awal lah. So itu maksudnya. Maksudnya new talent ni fikir solve the problem. Orang susah tengok peta. Kena pergi beli. Kalau you nak pergi negara ni kena beli. Sekarang ni you ada Google Map je. Dengan ada internet and so on. So benda tu menjadi lebih senang. So apa jadi kalau kita fail to appreciate ni, yang muda ni akan keluar lah. Yang tua akan tinggal. So akhirnya apa organisation dapat? Tak dapat apa-apa. Dia tak dapat apa-apa. Mr. iPhone kata dia dah malas pun sebab tu alasan orang muda pula buat saya pun pening. Biasa Sebab orang macam ni dia dekat-dekat nak pencen lah. Dia dah macam okey lah, malas lah. itu Malas aku buat masalah apa dia yang dia sendiri. kan. Walaupun you dekat-dekat nak pencen dah, you masih dapat gaji. Dia tu lah. You masih dapat gaji. So, responsibility sama. In fact, sebenarnya, kalau you dekat nak pencen, you patut guna this gold time ni untuk knowledge transfer pada yang muda ni. Betul. Kita tak sepatut rasa bangga. Masa saya ada dulu, saya lah buat semua tu. Saya lah ni, saya lah tu. Aku dah keluar ni pandai-pandai lah. No, we shouldn't be proud of that. Bila kita nak keluar ataupun kita nak bersara, kita patut tanya diri kita dah prepare enough tak untuk benda ni diselesaikan? Sebab have we done our part? Sebab itulah skill transfer ni sangat-sangat mustahak. Okay? Apa dia kata ni? Misalnya umur bab 3 nak bekerja pencen pun ayat pun tu sama dia macam staff tu respon. 43 tak boleh cakap pasal pencen lagi. 43. Itulah lama sangat lagi. Lama sangat lagi. Kalau 57 boleh lah. Itu pun you masih dapat gaji penuh kan. So tak boleh cakap pasal pencen. Kita pencen baru kita pencen. Macam Itu tu. betul lah tu. Itu memang jenis malas lah. Kalau 43 dah malas tu memang malas tu. Bukan pencen lah tu. Kalau gini, kita kena buat performance review lah. Kena ada exit policy. Buat dengan adil. Janganlah ikut emosi. Buat dengan adil. Bagi penilaian yang sekata. Contohlah, kalau orang yang bagus, you bagi markah 90. Orang yang macam ni, you bagi 87. 3 je markah beza. Adil ke tidak? Sebab itu performance review, dia kena fair. Kena jelas. You nak nilai apa. Supaya kita berlaku adil. Ini yang generasi baru nak. Supaya jelas. Masa yang tadi kan, bagi projek boleh perform, you dapat ni. Jelas. Benda tu jelas. So tak ada siapa boleh argue pun. So these are the approach yang mungkin kita kena tengok lah. Okay, supaya mengurangkan rasa tidak puas hati ni. So apa kita nak buat? Kita nak supaya daripada noise ni kepada to close the gap. These are what we suggest lah. Maksudnya kita kena ubah cara kita design kerja. Kita tengok outcome, okay? Dan manager ni kena empower dia punya kemampuan tu untuk takbir urus tu, untuk menerima kepelbagaian generasi yang ada di tempat kerja, dan kena encourage transfer of knowledge ni, okay? Daripada muda kepada tua dan tua juga kepada muda, senior kepada junior, junior kepada senior, kena ada. Dan yang paling mustahak adalah adanya inclusivity. Maksudnya semua orang, selagi you bekerja dalam organisasi tu,
you adalah orang yang penting, yang boleh menyumbang. Kalau you tak boleh menyumbang dah, maksudnya it's time for you to go or to do something else. Kan? Kalau tak, dia memang akan rasa tak puas hati. Tak buat apa-apa pun. Gaji banyak, responsibility tak ada. Kalau apa-apa memang tak kena lah sebab tak payah buat apa-apa. Kita yang penat ni, so itu menimbulkan satu keadaan yang tidak sihat di tempat kerja. Dan bila you allow satu example macam tu, akan ada yang lain akan mengikut example yang sama. Sebab itulah to change the decision ataupun cara bertindak itu memang bukan senang. Tapi kalau tuan-tuan dah jadi ketua, you can do that sebenarnya. You should do that. You should do that. Personally lah, saya, Dr. T mungkin boleh bagi opinion on this. Kita reward orang yang salah pun berdosa. Sama juga dengan kita tak reward orang yang betul. Menganiaya ni bukan you aniaya bagi dia markah tinggi tau. Bagi orang markah yang tak adil pun menganiaya juga. So it work both ways sebenarnya. Kita selalu lihat macam tak boleh lah kalau dia kena exit, kesian dia, macam mana keluarga dia, family and so on. Kalau dia concern pasal tu, dia patut bekerja yang baik daripada awal. Pada saya jelas yang tu. Okay? So you tak boleh lah. Sebab kalau you reward dia dengan tidak adil, itu pun adalah satu bentuk penganiayaan juga sebenarnya. Okay? Cik Jaafar kata, saya rasa bukan kerana generasi muda atau lama, kebanyakannya bergantung kepada individu attitude. Ya, ada yang muda rasa begitu cemerlang dan juga kini masih betul. Ya, betul. Sebab itulah nanti kita akan sampai ke that part. Okay? Okay, so how to build the bridge ni? Yang macam yang tadi, yang first gap tu, communication tu, sebab itulah kita kena fokus on goal kita tu apa. Semua orang kena bergerak ke arah itu. Muda ke tua ke tak kisah. Junior ataupun senior. Dan saya nak share hari ni tentang implement reverse mentoring. Okay. Yang ketiga, multiple channel communication. Yang keempat, kita nak create satu psychological safety dan manage by outcome, not age. Please, manage by outcome, bukan umur. Ini saya rasa antara benda yang paling besar lah yang perlu dibuat. So, kalau kita tengok goals ni, okay, bila satu tempat kerja tu, dia ada keadaan yang everybody can work together, okay, dengan hormatnya, kerja tu menjadi benda yang meaningful, you communicate clearly, you nak achieve apa yang you nak dapat, apa you expect daripada certain project ke, your organisation ke, you bagi fair treatment. Okay? Fair treatment mean salah. Muda ke, tua ke, salah. Betul. Muda pun betul, tua pun betul. Bukannya dia selalu boleh dapat kat corner sebab dia senior. No. Ataupun dia selalu buat slide untuk boss, so dia boss bagi special treatment. Cannot. Based on fair treatment. Biasalah kalau kita boss, kita memang ada anak buah yang kita selesa. Sebab kita manusia. Kenapa kita selesa? Sebab orang ni boleh perform, sebab orang ni boleh buat kerja, boleh deliver. But still, kita kena bertindak dengan adil. Kalau orang yang kita selesa tu pun ada buat silap, tegurlah sama. Dan ini saya rasa antara kriteria yang sangat penting dalam memastikan gap tu di tempat kerja dapat dirapatkan. You can close the gap. Kalau tidak, sampai bila-bila pun, bila adanya isu layanan yang tidak adil ni, dia akan timbul rasa tidak puas hati. Dan akhirnya dia akan dapat tempat kerja yang selamat lah. Okay. Ini yang saya kata tadi, reverse mentoring. Reverse mentoring ni, it happens both ways. From senior to junior, junior to seniors. Yang seniors ni, you ada experience, you dah very skillful, you dah experience macam-macam. Okay, you ada 30 tahun experience, 25 tahun experience, macam-macam experience, you dah banyak tempat kerja, you dah jumpa macam-macam bos, macam-macam krisis dah yang you dah selesaikan. So, you transfer this to your junior.
You transfer this to your junior. Sebab your junior ni nak sampai kepada level you ni belum tentu sampai ataupun tidak. So this is very important. You ambil ni macam it's a duty for you. So tak adalah timbul, oh saya nak pencen dah, saya dah tak nak buat apa-apa dah. No, lagi you nak pencen, lagi you menghampiri umur pencen, lagi you kena transfer. You kena tinggal kepada you punya junior ni. And as for juniors, you yang macam Gen Z and so on ni, you are very tech savvy, you buat kerja cepat, you cekap, you boleh buat promotion dengan very effective, you boleh buat video maybe in 2 minutes. You teach that to your seniors. You transfer this. So senior tak boleh lah kata, tak nak lah belajar, nak pencen dah, you buat lah macam ni. Tak boleh. Kalau you nak duduk bersama-sama, mutual respect, you nak way forward, you nak grow, your organisation nak thrive dalam dia punya kerjaya, you kena buat benda ni. Bila you adanya reverse mentoring ni, tak ada siapa-siapa rasa superior daripada orang yang lain. Sebab both sides perlu one another. Dua-dua perlu. Dulu kan, kalau kita nak buat video ni, wah, kena hire orang lah. Tapi dunia hari ni, sekejap saja dia boleh buat. Cantik pula tu, very fast. So, nampak tak perlunya ada kerjasama ni. Jadi tak adalah isu macam junior kata senior, senior kata junior. You live together, you develop one another, you empower. So bila yang senior ni, you nak tinggal organisasi, tak kisahlah organisasi you oil and gas ke, apa ke, you feel good. Because now they are in good hands. Why? Why the organisation in good hands? Sebab you dah transfer dah your experience. You jadi safety net untuk you punya junior. Menarik tu. Dan sebenarnya this is what we are doing pun Dr. T malam-malam. Yeah. That's Because what we try to do lah. this is what we were trying to do lah sebenarnya. Saya teringat lah, sorry lah, masa kita pun tak lama lagi, ada 15 minit lagi. Kita teringat lah dulu-dulu kan, kita, yalah, bila kita, masa dulu bos-bos kita tend to, kau Dia belajar pancing sendiri lah kan, kau pergi cari pandai kau sendiri lah, lah, cari pandai sendiri lah. kau lah, that kind of mentor tu, I think, sekarang ni mungkin kurang lah kan. So, that's why I like that lah, I like that. Maksudnya kita ni generasi yang baru, mungkin instead of let them, kita coach them, kita guide them, so that The word is coach. bila kita tinggal tu, at least some sort of ilmu yang kita bagi tu mungkin dia guna pakai, alhamdulillah, mungkin jadi pahala kat kita nanti insyaAllah. Betul. Kalau if you're Muslim, ini satu benda yang you bawa sampai ke kubur tau sebenarnya. So janganlah bila orang tanya, aku dulu bayar ni beribu tau, kau nak dapat free je. Janganlah gitu. Yang junior pun nak approach tu bersopan santun lah. Kalau dia senior, Assalamualaikum, janganlah hantar emoji ke. Lepas tu saya bukan nak tegur lah, saya nak share lah. Juniors ni yang muda-muda ni, bila dia hantar WhatsApp, dia ada tendensi macam dia punya WhatsApp tu macam dia bercakap face to face tau. Contohnya kalau saya hantar ke Dr. T, Assalamualaikum Dr. T. Selagi Dr. T tak cakap Waalaikumsalam, saya takkan go to the next paragraph. So just imagine Dr. T terima WhatsApp macam tu. Dia ni nak apa sebenarnya? So kalau kita hantar WhatsApp pada bos kita ataupun kita nak minta something daripada orang yang senior, tata cara tu kena betul. Sebab kita nak hidup bersama-sama ni, dia mungkin nak ajar tapi Assalamualaikum Dr. T, minta maaf ganggu, boleh tak saya dapatkan ni. Dr. T responlah bila-bila Dr. T free, terima kasih. Macam tu. Bukannya boleh I can share the slide, tak ada masalah. Bukannya macam kena orang tu balas baru you balas. Orang yang you nak tanya ni mungkin sangat sibuk sebenarnya. So you bagi tahu terus apa tujuan you, later bila dia baca dia akan respon. So those are the things yang we share next time lah, how to manage your boss sebenarnya. Okay, tak boleh nak share malam ni. Alright. And of course kat tempat kerja ni you kena communicate clearly. Okay, meeting apa, email apa, WhatsApp apa, notice board. Contohnya banyak medium supaya pekerja ini faham. Kalau yang formal through email. Jangan surprise ada bos yang
still struggling dengan email, especially yang lama-lama ni. Apa-apa mesti pergi report kepada face to face. Sebab tu dia kena tengok juga, macam dia kena bayar bil tu, tengok juga kakak dekat jawab post tu. Sedangkan yang muda-muda ni very fast. Email je lah. Anything email. Minute meeting pun boleh email. Okay? Ada lagi ke orang minute meeting print sekarang? Tak ada dah kan? Minute meeting ni orang pancar je tengok. Orang dah go Ya, betul, betul, green dah. betul. Betul lah. Kan? So those are the things yang kita kena belajar lah. Kalau kita senior pun. Kalau tak dulu ke tahap A4 ni, jadi isu tak cukup dan sebagainya. Semua benda nak kena print. Hmm. So we also need to change. Kan? Why kena print? Lepas tu you kena cari tempat pula nak simpan. And then anai-anai lagi. So why you want to suffer kan? Benda-benda macam ni. Sedangkan you boleh berubah. Okay? So those are the things yang kita kena tengok lah. And kita kena erase the generation bias ni by do not make assumption. Okay, jangan kita kata yang people lazy, orang tua ni tak nak berubah, cakap apa pun tak guna dah, dia orang tua dah, biar je lah dia. No. Okay, stop doing that. Okay, the young ones are not lazy dan orang tua ni dia tidak resistant to change. Some changes ni can be very scary tau. Okay, bila you yang muda, very skillful, okay, sangat look so prepared, you bayangkan orang tu rasa apa? Dia rasa macam endangered, okay, rasa unsafe. So sebab itulah adanya assumption yang tidak sihat ini. So now bila kita nak bekerja bersama-sama di tempat kerja ni, kita kena tak boleh tengok benda yang macam tu. Tapi kita kena tengok apa yang orang muda boleh bawa, apa yang orang generasi yang senior dia boleh sumbang. Sebab kalau tak ada yang senior, tak akan ada yang muda. Okay? Kalau you nak bekerja dengan harmoni, you kena stop the assumption. Maybe dia slow untuk belajar yang tua ni. But you kena sabarlah untuk ajar dia. You kena tengok, adakah you rasa pengalaman dia 30 tahun tu, you boleh dapat dalam 2 hari? Tak boleh. Tak boleh. Ada banyak keadaan, banyak cases, banyak pengalaman yang kita tak akan jumpa. Tetapi kita boleh dapat penyelesaian dengan kita jumpa senior kita. Dulu masa cik ni kan, cik buat macam mana kalau macam ni? So, you tak dapat benda tu. Katakanlah you kerja, you handle chemical contohnya. You buatlah ERP untuk chemical. Kalau you guna volatile lain. Kalau you guna liquid lain contoh. So, kalau you tak ada hubungan yang baik dengan senior, you tak tanya, you takkan dapat kuasai semua. So, make use of these seniors. Sama juga macam yang senior ni, yang junior ni. Ajarlah bersama-sama supaya kita boleh sama-sama grow and boleh contribute. Itu yang paling penting. Okay? Daripada kita kata, ni dah tak guna, ni malas, ni semua nak cepat, tak nak usaha. All this assumption need to stop lah. Okay? All this assumption needs to stop. Alright? Okay, ni saya bagi contoh lah. Contohnya lah, kalau doktor zaman dulu kan, ataupun nurse zaman dulu, dia very skillful lah. Tengok pun, letak pun dia tahu dah, gini. Tapi yang baru ni, follow guidelines, check dekat mobile apps kan. So, kalau kita nak cepat, kita kena combine, bekerja bersama-sama. Zaman dulu tak ada teknologi. You have to trust your instinct. Sebab itulah kita kata clinical skill dia lebih baik. Sebenarnya, pada zaman tu begitu. Tetapi dengan adanya teknologi, dia enhance, dia lebih memudahkan. Contohlah saya bagi, maybe some of us here ramai dah father kot. You just imagine kalau tak ada ultrasound scanning. Kan, nak tengok kepala kat mana, songsang ke tidak. Tiba-tiba hari kelahiran keluar tali pusat dulu. Keluar bontot dulu dekat labor room. Sepatutnya keluar kepala dulu. Tapi dengan adanya teknologi, boleh scan daripada awal. Okay? 28 minggu, 30 minggu tu dah boleh confirm dah. Ini songsang ke tak songsang. Plan dah boleh buat. You nak Caesar ke? Memang wajib Caesar ke? Ataupun boleh try untuk normal. Contoh. So, those are teknologi.
Nothing wrong pun. And combination of both ni menjadikan pesakit ni mendapat manfaat. Okay. Masa saya pergi dekat Bandung one time untuk buat machining dekat Pusat Teknologi Bandung, there's one very senior technician lah. Dia pegang je mesin tu, dia letak tangan atas mesin tu, saya tak bohong tau, dia letak tangan atas mesin tu, dia dah berubah putih dah. Dia boleh cakap lagi, oh ini RPM tidak kena mbak. Macam tu je. Daripada vibration mesin tu. Kalau suruh saya letak tangan, sampai kesudah lah saya tak boleh nak kata ni. Nak menunjukkan skillnya. Tetapi dengan adanya teknologi yang baru, benda tu boleh dibuat dengan lebih mudah. Tetapi skill ni mahal. Kita kena belajar. Yang muda ni kena pergi belajar. Tapi janganlah pula yang senior kata, alah, buat macam ni senang lah. No, because things change. Things change. Things change. Okay, kita kena accept, menerima perubahan tu. Ini contoh yang berkait dengan safety lah. Okay. Older workers kata, kita dah buat ni 20 tahun dah. Younger safety officer kata, propose digital permit to work, ada QR code inspection and so on. So depends lah. You need to discuss dan cari jalan tengah supaya kita boleh bekerja bersama-sama. No right, no wrong. Tapi yang paling penting kita nak bekerja bersama-sama. Okay. Okay, and ni the few last slide lah. Kalau kita boleh bekerja bersama-sama, okay, tanpa bias, kita boleh ada, kita panggil operational advantage. Okay, dengan digital influency, operational advantage, kita boleh ada advantage yang besar di tempat kerja sebenarnya. Okay, rather than kita ada mentality yang lama cara lama, yang baru cara baru. Maksudnya macam in silo. Tapi kalau kita combine skills and kompetensi yang muda ni, kita boleh dapat advantage yang lebih besar lah. Sebab kita bekerja bersama-sama. So one thing yang saya rasa maybe take home, okay, before kita start buat assumption, kita kena tanya. Okay, don't just make assumption. Kita kena tanya. Okay, dan yang lama kena willing to share the expertise, dan yang muda pula share dengan yang lama apa kemahiran yang mereka ada. Sebab kita datang daripada generasi yang berbeza. Okay, so this is my last slide lah saya rasa. Okay, betul. So, saya would like to end with this. Setiap generasi ni fikir nak generasi is different. Tapi sebenarnya setiap generasi, baby boomers ke, X ke, Y ke, Z ke, Alpha ke, kita sebenarnya nak dihormati, rasa dihargai dan ada opportunity to contribute. Dan saya rasa kalau 3 perkara ni ada kat tempat kerja, people will stay. Sebab dia rasa respected, dia rasa dihargai dan dia ada peluang untuk menyumbang kepada organisasi berkenaan. Okay. So, saya rasa sampai situ saja slide saya Dr. T. Kalau ada Alright. Kita ada 3 minit. Apa ni, sebelum saya conclude, Kokol lah adalah soalan yang siapa-siapa nak tanya ataupun nak share ke, silakan. terbuak-buak. Kita tak nak ni, just apa ni, be santai-santai lah kan. Betul. This is learning. Ada ke? Okay, kalau tak ada saya conclude lah. Saya banyak juga belajar ini dengan Dr. Ayu pasal how kita boleh close the gaps. Tadi Dr. mention 3 benda lah. I mean, in terms of communication, work commitments, and the other one is feedbacks. Those are the thing yang currently we see there's a gaps for this generation. Kalau kita boleh understand macam Cik Arif cakap pasal how we can close that communication gaps antara this generation. I mean, saya rasa it's not generation within layers of workers and pekerja baru, pekerja lama, this boleh dikurangkan. Then you bring some momentum in terms of the whole building the organization tadi lah. And my takeaway is
satu benda yang saya nampak lah with the recent change in the technology, we take away a trust. Kenapa saya kata macam tu? Kita tengok banyak berita, kita tengok banyak apa-apa sajalah dekat TikTok dan sebagainya. The first question kita akan tanya lah kan is, ya ke ni? Kan? Apa maksud kat situ? Kita tak percaya benda tu betul ke tidak kan? That's why dalam organisation, for me, itu adalah tunjang lah. Kan? Tunjang yang mana kita boleh, tak kira lah apa generasi yang ada. I think by the next 5 years, generasi X akan lift Yep, the industry. true. Then it feel with the Why? millennial, Z, and of course, Alpha kan. Alpha. So, that changes taking place lah. So, saya duk nampak in my experience banyak currently kebanyakan kita nampak leadership seorang semua muda-muda kan. Most of it from millennial lah. My ex-boss ramai yang umur belum sampai 40 dah jadi CEO, that kind of JM dan sebagainya. Kita dah tua habis tu masih duduk position sama kan. That how macam doktor cakap tadi lah. It's not about age, it's about the outcome. Kalau you boleh deliver as per that level, then your opportunity to grow lah kan. So, and lastly, I want to conclude dah. Minta maaf, masih 1 minit lagi kan. Dalam building this, dalam minimizing this generation gap, I think doktor ada mention banyak pasal coach. Remember, yang mana senior tu, take your opportunity to coach. So that the ilmu tu turun, then the ilmu diguna pakai sampai bila-bila. Itu pahala kan, dikutip. The other one is some sort engagement. Selalulah ada engagement dengan currently banyak isu, banyak proses yang mana work from home dan work from the office. Kalau boleh ada regular morning meeting ke apa benda just to get update, understand each other, kau sihat ke hari ni dan sebagainya. Simple thing make the power distance of gaps is close. And lastly about bukan take advantage, use the advantage yang ada kepada setiap generasi tu. Kalau yang muda, take that advantage of learn from the senior. Kalau senior je macam ada tadi kata pemalas, jangan belajar kan. Bukan nak belajar. Mungkin ada something yang kita boleh belajar dari dia. Jangan jadi And pemalas. yes. And for the senior, jangan ego sangat yang kau the senior kan. You need to learn the new things, AI dan sebagainya lah. Supaya kita sama-sama become a big team, a good team to produce the same product yang sama. I think with that, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih doktor sekali lagi. So saya pass kepada admin Afifah. Dr. T, before that, ada satu soalan ni daripada Mr. iPhone. Kita address lah ya, sebab Mr. iPhone kata, negatif ke kita if susah nak percaya staff sebab kita dah nampak cara bekerja mereka. Okay, saya percaya kita boleh bagi peluang. Tetapi dia mesti ada limit. Maksudnya peluang tu macam kita training lah. Kalau buat diploma 3 tahun. Kalau sampai 10 tahun orang tak panggil diploma dah. Maksudnya kalau you bagi dia peluang sebab kita khawatir kita berlaku tidak adil. Itu benda yang paling timbang di tempat kerja bila kita sebagai ketua sebenarnya. Kita takut kita bertindak, kita punya perception tu mungkin sebab dia di tempat lain, kita dengar cerita hearsay dia begini dan begini. So, bila dia datang, kita dah clouded dah kita punya decision making. Okay. So, yang tu kalau jadi ketua, you kena ask yourself that you kena buat a fair judgment. Very, very important. Kalau orang datang tempat kita, betapa negatif dia tempat lain, cerita yang you dengar, you bagi dia peluang start on new page. Sebab semua orang boleh berubah sebenarnya. Saya selalu pegang yang you bagi dia peluang. Tapi, kalau you bagi dia peluang, dan dia memang membuktikan dia adalah orang yang sebagaimana yang you dengar, then you take action lah. Tak negatif macam tu. That's what a leader should do. Betul. Okay? Setuju.
saya pula kan, Ha. mungkin saya tambah sikit lah tu kan. Saya nak cadangkan lah kepada semua lah kan. Every day start the niat kerana Allah. So bila kita bermulakan hari kita dengan macam tu, apa masuk sekalipun, insya-Allah dia akan dilalui dengan mudah, insya-Allah. Itu bagi saya lah, negatif ke, positif ke, niatlah kerana Allah. Sambil-sambil tu kumpul lah pahala kan. That kind of thing. Then you do, of course, negatif tu macam ni lah. You akan hadapi, you pergi kerja naik kereta dalam perjalanan, tak mesti dia tak hari smooth. Ada je hujan lah, accident lah, orang kat situ lah, macam-macam lah. Kan? So that kind of thing, remember that, I mean, is kalau kita ingat kata siap ujian yang Allah bagi kita, sebenarnya dia sayang kat kita kan. So untuk kita lebih ke depan, lebih belajar, lebih tahu dan sebagainya. Mungkin hari ini kita hadapi yang negatif, mungkin esok dalam surah apa tu, setiap kesusahan akan dipermudahkan. Ada satu surah yang Inna ma'al apa, usri yusra wa inna ma'al usri yusra. ya. Dia repeat 2 kali tu. Repeat 2 kali. Ingat yang tu. So saya rasa itu sajalah daripada saya. Saya rasa terima kasih. Okey. Kita pass kepada admin lah ya. Admin Okay. lah. Terima kasih yang hadir malam ni. Terima kasih yang hadir, yang bertanya semua. Ya. Minta maaf lah kalau terkasar bahasa dan sebagainya lah. Betul. Sama-sama minta maaf kalau Ya, ada ya. terkasar bahasa. Sama apa ni? Salam ma'al hijrah pada semua lah. Masih ya. So, Fika, thank you. Baik, Alhamdulillah selesai sudah sesi perkongsian kita pada malam ini yang bertajuk Managing Generation Gap at Workplace. Jadi bagi pihak penganjur, Mizan Enterprise ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada speaker jemputan kita, Dr. Rohayu, atas perkongsian ilmu, pengalaman dan pandangan yang sangat bernilai mengenai bagaimana kita dapat memahami serta mengurus jurang generasi di tempat kerja dengan lebih berkesan. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada moderator kita, Dr. T, yang telah mengendalikan sesi perbincangan ini dengan begitu baik. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah meluangkan masa untuk bersama-sama mengikuti podcast Berbicara OSI dan I pada malam ini. Kehadiran dan sokongan anda amatlah kami hargai. Semoga segala ilmu yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada kita semua dan dapat diaplikasikan dalam organisasi masing-masing. InsyaAllah jangan lupa untuk terus bersama kami pada setiap Rabu malam dalam siri podcast Bual Bicara OSI dan I, di mana kami akan membawakan pelbagai topik menarik. Sekiranya terdapat sebarang cadangan dan topik yang ingin dibincangkan pada masa hadapan, pihak kami amat mengalu-alukan pandangan dan cadangan daripada semua pendengar. Jadi saya mewakili pihak penganjur juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang podcast ini berlangsung. Dengan ini saya akhiri majlis pada malam ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi pada Rabu malam hadapan. Terima kasih dan selamat malam saya ucapkan.